Jelutong, lu ingat itu Cikgu Chandra tu lu punya isteri punya nama kah? Sekarang hari-hari saya tengok dekat parlimen lu tak ada kerja lain. Hari-hari you tanya itu Cikgu Chandra sudah kena sumbat dekat lokap ke apa lu punya masalah. Kalau saya buat salah, dia orang akan sumbat saya lah. You pun buat salah. Tapi you duduk parlimen, you ada kebal lah. You berani kalau you pergi luar daripada parlimen, you bagi statement lah. Dalam parlimen you kebal lah, you ada immunity. So tak payahlah macam Jelutong. Macam perkauman ni, you tak payah melaga-lagakan perkauman. You satu orang saja tak boleh pakai dalam parlimen lah saya ingat. Orang lain semua cakap pasal benda-benda lain untuk memajukan komuniti. You sedang menjadi MGR dalam masyarakat India. You cakap lah lain kali, Cikgu Chandra ini diibaratkan sebagai Gandhi ke, Nelson Mandela ke, baru orang happy. Ini hari-hari pergi parlimen lu tanya, Cikgu Chandra sudah masuk lokap ke? Apa lu suka sangat ke? Kalau you suka sangat kita kahwin lah Macai. Otak kena pakai lah Macai.